Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Rahsia Trade Channel. Okey, di video kali ini aku akan terangkan lebih detail berkaitan reversal dan retracement di dalam sebuah trend. Okey, di video sebelum ni aku ada terangkan berkaitan change of character dan break of structure. Untuk korang yang belum tengok, belum faham, korang kena tengok dulu di part 2 iaitu BOS dan change of character. Tengok kat sini. Okey, di video kali ini kita terangkan reversal dan retracement. Jom kita mulakan. Okey, yang pertama sekali aku recap dulu. Trend ada 3 iaitu uptrend, downtrend, uptrend, downtrend dan juga sideways lah, random. Okey. Uptrend adalah trend menaik, kita fokus mencari buy. Downtrend adalah trend menurun, kita fokus sell. Manakala sideways atau random, kita waiting lah, kita menunggu. Kita tidak akan entry lah. Okay. Recap sebelumnya berkaitan boss dan juga change of character. Di dalam sesuatu trend, ini adalah uptrend, kita mempunyai formula iaitu higher high, higher low, high dan higher low. Ini adalah higher high iaitu high yang lebih tinggi. Ini adalah higher low, higher low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ini adalah higher low, low lebih tinggi. Ini juga adalah higher low dan ini adalah higher high. Okey, apabila ada pattern ini higher high, higher low, higher high, higher low, maka itu adalah 100% uptrend. Okey, semasa harga membuat ini adalah higher high, zone ni adalah higher high dan ini adalah higher low. Ini adalah higher high. Sekiranya harga sepatutnya react di area sini, react ke atas sini dan membentuk high high yang baru lah sepatutnya. Tetapi harga masih lagi boleh membreak kat sini dan membuat high high, itu masih solid, masih valid kerana ini masih lagi higher low, lebih tinggi daripada sebelumnya. Okey, semasa harga turun, sebagai contoh kat sini, dia membreak atas sini. Kat sini adalah boss, break of structure. Ini menandakan confirmation bahawa trend ini masih lagi ingin meneruskan trend dia. Selepas kita melihat BOS, kita boleh cari buy lah, maksudnya boleh cari buy lah. Okey, sekiranya harga membuat breakout dan memecahkan kita punya higher low, maka kat sini adalah change of character iaitu pertukaran trend. Okey, recap ya. Soalannya adalah semasa harga membuat pemecahan, masih berlaku, adakah dia adalah reverse? Adakah dia reverse iaitu downtrend? Adakah dia reverse? Jawapannya tidak. Okey, ini adalah rahsia. Ini adalah rahsia market. Semasa di dalam uptrend ataupun downtrend, untuk menukarkan trend, dia ada satu dipanggil transition lah, maksudnya pertukaran lah. Contohnya daripada siang nak tukar jadi malam, siang nak tukar jadi malam. Kat sini ada senja lah, ini senja, ataupun malam nak tukar ke siang, dia adalah fajar tu, fajar. Maksudnya transition. Kat tengah ni dia ada transition. Benda ni kita tak boleh skip. Benda ni tak boleh skip. Benda ni wajib ada. Okey, patut ada. Aku contohkan semasa uptrend. Okey, untuk meneruskan trend, dia membuat ini baru rejection dan dia membreak ini boss, break of structure, maka ini adalah meneruskan trend. Semasa harga membuat pemecahan, change of character, ini adalah fasa random. Sebab apa? Okey, ini low, ini high, higher high, higher low, higher low, higher high, higher high, higher low. Okey, semasa formula ni kita masih lagi di dalam uptrend. Semasa membreak ni, ia membentuk lower low. Okay, formula lower low, lower high, lower low, lower high, lower high. Ini adalah downtrend punya formula. Uptrend adalah higher low, higher high, higher high. Ini uptrend punya formula. Okey, apa yang kita lihat di sini berlaku higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okey, masih uptrend. Okey, tiba kita nampak lower low. So, kalau kita ambil 5 ni point ni, kita akan dapat lower low,
kita akan dapat sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan dapat higher low, higher high, low, higher high dan juga lower low. Kat sini tidak ada dalam kedua-dua formula ni, maka ini adalah random. Maka kat sini berlakunya transition tadi, iaitu pertukaran. So adakah dia bertukar kepada downtrend? Belum tentu. Masih boleh berlaku macam ni, uptrend. Okay, semasa dia membuat breakout sini, sini adalah uptrend. Bila membuat breakout sini, sekarang dah jadi random. Ini adalah transition lah maksudnya. Kita selepas transition, kita masih ada dua pilihan, sama ada menjadi uptrend ataupun menjadi downtrend. So masa transition, kita perlu waiting, tidak boleh entry, no entry. 100% tak valid punya entry. Walaupun nak buy, sebab sebelum ni uptrend, buy ni uptrend ni dah jadi tak valid. Kita tunggu membuat struktur baru. Sekiranya price membuat rejection kat sini, membentuk lower high, ini lower low, membentuk lower low baru, bagi contoh. Okay, aku lukis sekali lagi. Okay, dia membuat breakout sini. Ini fasa transition lah. Jika dia naik sini, dia membuat break. So ini lower low, ini lower high, ini lower low. Ini belum cukup lagi, belum cukup menjadikan downtrend lah maksudnya. Dia perlu membuat lagi sekali lagi. Ini lower high, ini lower low. Okey, ini barulah dipanggil sebagai downtrend. Maka berlakulah fasa tadi daripada uptrend, dia masuk transition dan sekarang dah confirm sebagai downtrend. Bila dah confirm, baru korang cari share. Selagi tak confirm, korang jangan cari share. Korang akan jadi macam ni. Okay, uptrend, korang fokus untuk mencari. Tiba-tiba di area sini, dia membuat break. Sepatutnya dia membuat break sini, boss, untuk cari buy. Tapi korang semasa kat sini, sifu korang aja. Sini boleh buy, zone ni boleh buy, zone ni boleh buy. Dan bila price turun kat sini, sifu korang aja. Kat sini kita sell, Hakikatnya semasa break agak naik lagi sekali lagi, membentuk high lain. So sebenarnya ini bukanlah, ini masih uptrend. Selepas berlaku benda ni, uptrend dah tak valid. Semasa korang buy sini-sini, korang ada MC kat sini. Walaupun harga tiba-tiba naik, korang kata oh, MC dulu baru nak naik. Sebenarnya ni fasa transition yang korang selalu abaikan. Korang tak boleh entry. Selepas wujudnya benda ni, korang tak boleh entry. Buy atau sell, korang tak boleh entry. Korang tunggu je. Okay, so balik kepada topik kita, retracement, reversal. Okay, aku contohkan ini uptrend. Semasa membreak sini, ini petanda CHOCH, bukan reversal. Bukan reversal. Reversal adalah sekiranya ini uptrend, reversal adalah reverse. Maksudnya dia adalah downtrend. So kat sini daripada tadi, formula tadi, ini masih lagi bukan downtrend. Perlu menunggu dia membuat struktur ini, membuat lagi struktur. Okay, inilah confirmation bahawa ini adalah reversal. Apa beza dengan retrace adalah, ini adalah higher high, higher low. Semasa harga datang sini, dia nak naik balik, dia membuat rejection. Ini rejection ni adalah retracement, sebab dia turun, dia naik balik dan membreak ni boss, barulah korang boleh entry ikut trend ni lagi. So korang faham, retrace adalah harga turun sekejap ataupun naik sekejap, lepas tu sambung trend. Reversal, harga dah memang berbalik arah, maksudnya dah berbalik arah, tukar maksudnya daripada uptrend masuk transition, turun downtrend. Okey, aku harap video ni dapat bantu korang untuk faham lagi pasal trading. Jumpa aku di video lain. Assalamualaikum.